Okay, hai semua. Assalamualaikum. Kembali lagi dalam channel YouTube Nur Haifa. So, kepada yang baru sampai dekat Haifa punya YouTube, pastikan anda tekan butang subscribe untuk dapat lebih banyak lagi info-info menarik yang Haifa akan kongsikan. So, hari ni Haifa nak share macam mana cara untuk kita tambah duit ke dalam akaun BitPay. Okay, so dekat sini adalah akaun BitPay Haifa. So, kita ada RM7 dalam akaun ni dan kita nak membayar Adopt, okay, yang ni kita nak bayar bulanan, secara bulanan punya. Okay, so biasanya bila kita dah membeli apa-apa aplikasi dekat kita punya phone, okay, kita akan kena bayar setiap bulan secara automatik lah. Dia akan tolak daripada kita punya pilihan pembayaran kita. So, salah satu pilihan pembayaran Haifa adalah melalui BitPay. Okay, so BitPay ni sekarang ada RM7. So, dia patutnya kita kena bayar RM39. Okay, dia akan tolak melalui kita punya akaun BitPay. Okay, tapi sekarang kita ada RM7. Okay, macam mana kita nak menambah duit dalam ni? Okay, okay, saya tekan tambah. Okay, lepas kita tekan tambah, kita akan diminta untuk masukkan lah berapa amount yang kita nak. Contohnya 100 ke, 150 ke, 200. Macam tu lah. Secara cepatnya yang tu. Okay, kalau nak secara manual, contoh kita hanya perlukan RM14.39 tadi. So, kita top up dalam ni RM8 lah. Okay. Okay. So, tekan next. Okay. So, dekat sini, bila kita tekan macam ni, dia akan minta kita untuk copy dulu Duit Now punya account ni. Okay, kita copy. Lepas tu, kita kena pergi dekat kita punya account bank. Online banking kita. Okay, kita pilih transfer. Lepas tu, kita pilih BitPay Malaysia. Kita kena, okay, macam tu saja. Okay, ataupun anda boleh Duit Now QR. Okay, macam ni. So, kita boleh save QR ni dalam kita punya gallery. Okey, lagi satu cara. Macam ni pun boleh. Okey, bank yang ni yang Haifa dah simpan lah. Okey, Bank Islam, Maybank to you. Ataupun kalau anda tak ada lagi save option ni, anda boleh tambah kat sini. Okey, bank transfer FPX ni. Lepas tu guna credit card pun boleh. Ataupun boleh pergi dekat 7-Eleven. Okey, tapi dia akan charge kat kita lah 2% dengan RM1, tambahan lagi RM1. Lepas tu ATM debit card. Okey, so boleh pilih lah mana-mana satu. Okey, ataupun kalau nak senang kita boleh guna yang QR terus lah yang ni. Okey, yang ni pun senang. Pastikan dah tekan save QR to gallery. Okey, so Haifa akan buat yang ni. Okey,